Jangan lupa di subscribe ya sahabat-sahabat. Ini kita dekat jembatan Pulau Pinang yang terpanjang di Malaysia. Kita nak balik KL. Masih jauh ni. Kita dah naik berapa kilo dah, tapi dia masih panjang lagi. Perjalanan dia dah dekat jembatan ni. Dah panjang guys. Jauh lagi. Ataupun jauh lagi. Nampak biasa-biasa tapi kita jauh guys. Kita cakap dengan bayar lepas. Kita naik jembatan terpanjang guys. Jembatan laut terpanjang ni, tapi dia kurang, tak nampak lah air laut ni sebab di tengah-tengah ni ya. Bye bye Pulau Pinang. Kita balik KL kan. Dah selamat tinggal Pulau Pinang. Kita dah naik jembatan terpanjang ni dah. Kita balik ke KL. Sahabat-sahabat. Bye bye, kita jumpa lagi. Tak nampak apa-apa pun kan, karena kita di tengah-tengah. Di ke kiri ya, nampak dia dulu, lepas tu baru ke penting dia nampak dulu. Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur. 22 kilo lagi baru masuk ke Kuala Lumpur. Ya, nampak guys. Dia baru nampak yang saja dia buat tinggi ni untuk ambil view sikit. Inilah laut kiri kanan guys. Kita dekat tengah-tengah laut ni, membawa kereta ni sambil melayan view cantik laut yang hijau dan biru. Jangan lupa di subscribe ya sahabat-sahabat. Ni kita dekat jembatan Pulau Pinang, tengok. Nampak ni laut kiri kanan ni. Kita dah tengah-tengah laut dah ni. Di antara Pulau Pinang. Ini kita dah lalu ni mahala ke KL. Mungkin pukul 8, pukul 9 malam baru sampai KL nanti. Dalam 5 jam lebih lah perjalanan ke KL. Jadi kami masih dekat jembatan ni. Dekat jembatan ni pun lebih kurang mau 15 minit ke 20 minit juga kot. Dekat jembatan panjang juga, jembatan ni boleh tahan juga. Di kona-kona dengan tengah-tengah laut. Ni kiri kanan kita laut semua ni. Ini tengah-tengah laut punya jembatan guys. Kita jangan lalu tepi, kita lalu tengah-tengah guys. Tak ada pemandangan kiri kanan, semua laut. Jangan lupa di subscribe ya sahabat-sahabat. Ini kita dekat jembatan Pulau Pinang yang terpanjang di Malaysia. Kita nak balik KL. Masih jauh ni. Kita dah naik berapa kilo dah, tapi dia masih panjang lagi. Perjalanan dia dah dekat jembatan ni. Sebab dia panjang, memang panjang sangat pun. 23 kilo dia punya panjang. Tapi best lah nak yang tadi. Kalau jembatan yang satu lagi yang pendek tu dia agak melengkung, dia agak takut sikit lah. Dia layan dia dekat sini. Di depan. Tengok ni. Tengok depan tak best ya, macam tengok highway biasa. Kalau agak tengok tepi sikit. Kalau tengok depan dia kurang nampak lah. Tak nampak laut, nampak sikit-sikit laut dah. Saya pusing ke kiri lah biar nampak laut dah. Biar sahabat-sahabat nampak laut. Nampak pulau tu. Nampak pulau-pulau di tengah laut ya. Ni kita masih di tengah-tengah laut. Guys. Sebelah kanan banyak kapal-kapal sebelah kanan. Kita serak-serak kapal sebelah kanan. Bukan ke sana lagi tengok. Bukan ke sana, kita ke sana lagi guys. Masih panjang bukan guys. Oh, dia ni apa? Dia ni ikan, beli ikan ni ya. Tambak. Tambak ikan. Guys, sebelah kanan banyak orang tambak ikan tengah laut. Oh iya, bukan kapal lah. Bukan kapal. Ingat kapal tadi, rupanya orang tambak ikan. Tambak ikan tengah laut. Ada orang tambak ikan tengah laut. Macam-macam ada. Dia masih panjang perjalanan dekat jembatan ni. Masih berkona-kona dia punya jembatan.
Ini pulau ini pun cuman hutan lah ya kan. Tak ada lah, mana mungkin orang buat rumah dalamnya. Tak ada rumah. Tak ada lah ya. Kalau ada rumah ada nampak macam putih-putih. Pulau kecil dia buat antena dia. Kan? Antena saja itu ada. Tengok jauh guys. Lainnya hutan. Ini pun nampak kecil hutan ni, masuk ke dalam memang tersasar orang. Apa? Bukan kecil. Itu pun bukan kecil, nampak kecil je. Kalau kita dah bayar tol, sekejap lagi baru dia sampai lah dekat darat. Dia masih atas laut. Jalan atas laut guys. Kan? Kami masih dekat jembatan Pulau Pinang ni. Nak mahala ke KL. Thank you. Ni sikit lagi kita dah sampai ke darat guys. Jauh juga ya. Batu kawan. Di sini dah nampak, dah sana nampak nama masa kita masuk ya. Allah. Ini kita bayar tol untuk ke KL tu guys. Sampai KL sana baru diambil ni. RM56.